Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Mushrif bin Muhammad Hamisham E203-935. InsyaAllah saya akan membentangkan laporan video bagi tokoh perbandingan agama iaitu Paul Francis Knetter. Okey, sebagai pendahuluannya, Paul Francis Knetter ataupun lebih dikenali sebagai Knetter ni memperkenalkan pendekatan perbandingan agama yang menekankan dialog antara agama secara terbuka dan bukan semata-mata perbandingan doktrin ataupun fahaman. Dan pendekatan beliau ataupun asas pemikiran adalah mengiktiraf kewujudan kepelbagaian tradisi agama serta menolak sikap eksklusivisme agama dengan tegaskan bahawa agama lain juga ada nilai kebenaran. Dan tujuan pendekatan beliau ni untuk memahami bagaimanakah dialog antara agama dapat dijadikan asas pembinaan keharmonian dan keadilan sosial. Baik, jika dilihat pada latar belakang dan biografi tokoh, beliau dilahirkan pada tahun 1939 di Chicago, Amerika Syarikat dan dibesarkan dalam tradisi agama Katolik. Pendidikan teologi beliau di Universiti Gregorian iaitu di Itali membentuk asas pemikiran Kristian yang kukuh sebelum berkembang kepada pemikiran yang lebih terbuka. Dan beliau merupakan seorang profesor teologi di Xavier University dan Union Theological Seminary New York serta lebih dikenali sebagai sarjana utama dalam bidang teologi agama-agama, pluralisme agama dan dialog antara agama. Tambah lagi penerbitan dengan tradisi agama lain seperti Buddhism serta keprihatinan beliau terhadap isu kemiskinan, penindasan dan keadilan sosial telah mempengaruhi pendekatan teologi milik beliau dan berdandaskan pembebasan manusia. Dan demikian, beliau turut menghasilkan sekitar 15 jilid buku dan puluhan artikel akademik yang menjadi rujukan utama dalam kajian ini dan dialog antara agama. Baik, beralih kepada matlamat kajian perbandingan agama Paul Francis Knetter. Adapun matlamat utama beliau adalah menggalakkan dialog dan pembelajaran bersama. Hal ini kerana beliau melihat kajian ini sebagai ruang dialog dua hala yang menekankan sikap saling mendengar, memahami dan belajar antara tradisi agama dan bukan sekadar untuk mempertandingkan kebenaran semata-mata. Adapun matlamat lain adalah untuk menengani realiti pluralisme agama kerana matlamat utama untuk menyesuaikan teologi Kristian dengan realiti kepelbagaian agama dunia dengan menolak eksklusivisme dan membuka ruang kepada pendekatan pluralisme agama. Dan matlamat kajian beliau juga adalah untuk membina kerjasama etika dan keadilan sosial. Hal ini bertujuan menghubungkan agama dengan isu kemanusiaan seperti isu kemiskinan, penindasan dan penderitaan melalui tindakan bersama antara agama. Dan ada pun matlamat yang lain adalah untuk membentuk tanggungjawab global. Hal ini di samping menekankan asas kepada pembinaan etika global iaitu setiap agama bekerjasama untuk menangani cabaran sejagat ataupun menyeluruh demi keamanan dan keharmonian dunia. Baik, bukan itu sahaja. Beralih kepada faktor penglibatan Paul Knetter dalam kajian perbandingan agama. Faktor yang pertama adalah latar belakang pendidikan dan tradisi Katolik. Hal ini membentuk asas pemikiran beliau untuk menilai semula sikap eksklusivisme agama dalam menghadapi realiti dunia moden. Adapun faktor yang kedua adalah realiti pluralisme agama global. Hal ini kerana perkembangan dunia selepas Perang Dunia Kedua serta interaksi langsung dengan penganut pelbagai agama mendorong beliau untuk melihat keperluan dialog antara agama secara lebih terbuka. Adapun yang ketiga pula adalah pengaruh teologi pembebasan dan isu kemanusiaan. Hal ini selaras dengan keprihatinan beliau terhadap isu kemiskinan, penindasan yang menjadikan beliau melihat kajian ini sebagai alat kerjasama etika dan pembinaan keadilan sosial. Adapun faktor yang terakhir adalah persekitaran akademik dan pengalaman dialog. Hal ini kerana penglibatan di institusi akademik seperti Union Theological Seminary serta pengalaman berdialog beliau dengan tradisi agama lain khususnya agama Buddhism dapat memperkukuhkan lagi pendekatan pluralisme dan dialog beliau. Baik, jika dilihat pada aspek pendekatan dan tema kajian perbandingan agama Paul Knetter ni adalah yang pertama pendekatan dialog dan terbuka. Beliau menekankan pendekatan dialog antara agama yang bersifat dua hala iaitu saling mendengar dan belajar serta menolak pendekatan perbandingan bersifat perdebatan secara terbuka. Adapun pendekatan dan tema beliau yang lain adalah teologi pluralisme agama iaitu tema utama kajian ini berasaskan pluralisme agama yang mengiktiraf kewujudan kepelbagaian jalan agama serta menolak sikap eksklusivisme agama dalam memahami kebenaran suatu agama itu. Dan adapun pendekatan tema beliau adalah memperkenalkan model-model teologi agama seperti model penggantian, model pemenuhan, model mutualiti dan model penerimaan sebagai kerangka analisis dalam memahami hubungan antara agama. Dan ada antara pendekatan dan tema kajian yang lain adalah penekanan terhadap etika dan isu kemanusiaan.
Ini kerana kajian perbandingan agama menurut beliau tidak terhad kepada doktrin atau pemahaman, tetapi mesti dikaitkan dengan keadilan sosial, pembebasan manusia dan tanggungjawab global bersama. Tambahan lagi, antara sumbangan utama yang telah disumbangkan oleh Paul Francis Clinton ini adalah dengan memperluaskan wacana pluralisme agama kontemporari. Di samping sumbangan beliau mempengaruhi dalam pendidikan dan penyelidikan antarabangsa melalui karya-karya yang telah diterbitkan oleh beliau. Di samping itu, beliau turut menyediakan kerangka sistematik teologi agama-agama melalui 4 model teologi, dan adapun beliau juga menjadi penghubung agama dengan isu kemanusiaan global seperti isu kemiskinan, penindasan dan penderaan manusia. Okey, bukan itu saja, sumbangan utama dia seperti pengurangan ketegangan dan konflik keagamaan, Jabatan Dialog Timur dan Barat, dan juga turut menjadi penyumbang kepada budaya keamanan dunia. Okay, tidak dilupakan juga bahawa penilaian terhadap tokoh turut dinilai melalui aspek pujian dan juga kritikan. Adapun pujian itu adalah melalui sumbangan akademik yang signifikan ataupun yang berkesan, melalui kerangka analisis yang sistematik dan mudah dipahami, khususnya melalui model-model teologi yang telah diperkenalkan. Dan adapun pujian yang lain adalah kekuatan pendekatan secara dialog kerana menyumbang kepada pembinaan kefahaman, toleransi dan keharmonian dalam masyarakat berbeza agama. Adapun kritikan pula adalah kritikan terhadap kecenderungan pluralisme, kerana pendekatan beliau ini berpotensi membawa kepada relativisme dan mengaburkan keunikan doktrin agama tertentu. Dan kritikan yang lain adalah penilaian daripada perspektif Islam. Dan hal ini boleh dimanfaatkan dalam aspek dialog dan kerjasama sosial. Namun, perlu dinilai secara lebih mendalam agar tidak bercanggah dengan prinsip tauhid dan kebenaran wahyu. Baik, secara keseluruhannya, Paul Clinton ini merupakan tokoh penting dalam kajian perbandingan agama melalui pendekatan dialog dan model teologi agama-agama yang telah diperkenalkan oleh beliau. Di samping sumbangan beliau berjaya menghubungkan agama dengan keadilan sosial, pembebasan manusia dan tanggungjawab bersama dunia. Walaupun berpengaruh, pemikiran Clinton ini telah menerima kritikan khususnya berkaitan kecenderungan pluralisme dan relativisme agama. Dan jika dilihat daripada perspektif Islam, pemikiran beliau boleh dimanfaatkan sebagai kerangka dialog dan keharmonian, namun perlu dinilai secara kritis berdasarkan akidah dan wahyu.